Tahu tak apa punca utama rakyat Malaysia bankrupt? Bukan kereta, bukan rumah, tapi benda ni, personal loan. Statistik terbaru tunjuk dari tahun 2020 sampai Mei 2024, hampir separuh iaitu 49.52% kes bankrupt berpunca daripada personal loan. Banyak kan? Kenapa ramai terjebak? Mungkin sebab nak nampak have-have, nak nampak buat majlis kahwin yang gempak, nak travel overseas, nak renovate rumah biar jiran kita puji. Jadi sampai ada yang sanggup sign hutang 10 tahun sebab nak nampak kaya. Dengar ni, orang puji tak sampai 10 saat pun. Wah, hebatnya kau. Lepas tu dia orang balik tidur. Tapi korang yang kena ikat perut bayar hutang tu sorang-sorang selama 10 tahun. Jadi sebelum kita nak sign apa-apa loan, kita check DSR dulu. Tanya diri, ini keperluan atau nafsu? Jaga cash flow kita sedia ada. Jangan biar apa-apa asal bergaya. Korang rasa kenapa ramai sangat ambil personal loan ni? Terdesak ke atau gaya hidup? Boleh komen kat bawah.